Dah lama nak try cold smoked mackerel ni. So, jom kita try. Nice. Kulit dia boleh cabut macam tu tau. So, just... Sekejap, try sekali lagi. Tak ada lah rasa yang fishy yang pelik-pelik tu tak. Dia rasa smoky. Masin-masin sikit. Rasa dia macam berlemak-lemak, oily-oily sikit. Dia rasa macam smoked salmon tu. Kakak tengok Zamika tu makan macam mana. Dia makan dengan ikan dan kentang. Faham kenapa dia letak side macam ni. Sebab ikan ni rasa macam lemak-lemak sikit. Rasa oily, greasy. So, bila makan dengan pickles onion ni, dia cut the grease tau. Dia cut the grease. So, tak ada rasa yang berminyak sangat. Boleh nampak minyak dia jatuh lah. Dia memang berminyak. So, boleh scrap isi dia daripada kulit dia. Clean. Rasa dia memang kau boleh, apa yang kau fikirkan rasa Russian food macam tu lah. Rasa dia taklah macam wow macam tu. Tapi rasa dia fahamlah kenapa dia orang makan. Flavorful. Dia bukan rasa macam tak ada rasa. Macam most orang kata western food rasa dia macam tak ada rasa kan. Ini banyak rasa dia, dek. Ikan dia bukan rasa ikan mentah. Ini bukan ikan mentah. Kita bukan kucing, kita bukan makan ikan mentah. Ini rasa dia dah cured. Rasa dia masing-masing sikit sebab dia memang dah diawet dengan garam dan gula. So, diawet selalunya dalam beberapa hari macam tu. Lebih 24 jam lah baru diorang akan makan. Dia ada banyak tulang-tulang kecil. Tulang-tulang in between. Macam kita makan ikan lah. So, kena hati-hati kalau nak makan ni. Jangan main ngap je. Lama ni, berapa lama dah kat macam tu ni kan. Acik lalu aja cold smoked mackerel. Sekarang baru boleh dapat rasa macam ni punya rasa dia sedap. Tulang baik-baik. Daging ujung ni lagi banyak minyak. Sebab ni macam belly punya area kan. Kawasan perut dia. So, lagi banyak minyak kat situ. Cik dah faham dah kenapa dia makan dengan bawang. Bawang ni janganlah beli bawang yang pedas yang menyengit tu. Kena beli bawang Holland. Bawang Holland dia lebih manis. Ratingnya Kak Kici bagi 7/10. Kak Kimchi